Pernah tak anda nampak patung malaikat besar dibina daripada pisau sebenar? Ramai yang terkejut. Malah ada yang sangka ia patung seram atau ada unsur mistik. Sebenarnya tidak. Patung ini dikenali sebagai Knife Angel dan ia benar-benar wujud di United Kingdom. Tinggi patung ini hampir 8 meter. Bersaiz seperti bangunan 3 tingkat. Namun yang paling mengejutkan, lebih 100,000 bilah pisau digunakan untuk membinanya. Pisau-pisau ini bukan pisau hiasan. Ia datang daripada rampasan pihak polis, senjata yang digunakan dalam jenayah dan pisau yang diserahkan oleh orang awam. Semuanya telah dinyah aktifkan supaya tidak lagi membahayakan sesiapa. Patung ini dicipta oleh seorang artis bernama Elfie Bradley dengan satu tujuan utama, iaitu melawan budaya keganasan pisau. Di UK, jenayah melibatkan pisau pernah menjadi masalah serius, terutama dalam kalangan remaja. Sebab itu Knife Angel bukan patung kekal. Ia dibawa dari satu bandar ke bandar lain, dipamerkan di tempat awam, sekolah, dataran bandar dan pusat komuniti. Setiap kali patung ini dipamerkan, ramai mangsa dan keluarga mangsa datang, bukan untuk takut, tetapi untuk mengingat dan merenung. Senjata yang pernah melukakan manusia boleh diubah menjadi simbol keamanan. Knife Angel bukan patung pemujaan, bukan juga lambang kegelapan. Ia adalah peringatan senyap bahawa keganasan hanya melahirkan penyesalan. Dan kadang-kadang, mesej paling kuat datang daripada logam yang pernah menyakiti manusia.